Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Revi yang tadi cerita. Oke. Indoriek TV. Oke, ini karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kita belum kasih ucapan selamat Hari Raya dulu ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, maafkan segala kesalahan kami kalau kami ada silap-silap atau salah-salah kata selama ini yang menyinggung atau menyakiti perasaan ya. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Oke, selamat Hari Raya untuk kalian semua. Dan ini spesial Hari Raya, kita lihat ceramah Ceramahnya? Ustadz Samsul Debat. Udah lama ya. Ya, sudah lama kita nggak lihat ceramah Ustadz Samsul Debat. Dan ini kebetulan ada tajuk yang menarik. Tajuknya Debat Raya Dulu versus Sekarang. Nah, jadi Raya dulu sama sekarang tuh bedanya apa gitu ya. Ya. Oke, langsung aja kita lihat ya guys ya. Yuk. Indoriek. Orang tua-tua dulu kalau kita hidang lagi bagi cawan macam ni, gelas macam ni, baliknya pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin ada. Tu yang kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada. Apa sebab? Tu dia. Ada bagi gelas, jauh-jauh datang daripada Negeri Sembilan. Jangan bagi air kosong. Macam tu. Tak contoh. Saya tak cakap saya. Saya okey je. Kan? Tanya dia mungkin suka kopi. Air kosong tu air okey. putih maksudnya. Kan? Contoh. Janganlah ada rasa. Yang belakang dia jawab ada sebelah dia ada. Kan cakap contoh. Senang betul terasa je. Kan? Lepas tu orang dulu-dulu kalau main sukan, dia main bola, dia main sepak takraw, dia main sepak raga, dia main galah hadap. Galah panjang, sebut galah panjang, sebut galah hadap. Masa tu semua ni, mata tengok boleh lepas tak ni lagi. Orang perempuan main teng-teng. Teng-teng. Satu batu baling, dia dah ada batu Yang hikmat gini yang gitu dia kan? punya. Oh. Bayangkan ni semua ni dulu masa main Yang teng-teng, gini-gini. sebelah kaki dia boleh Ni lompat klik. langkau 3 petak. Tapi kalau tengok badan hari ni, halah. Saya rasa 1 petak pun belum tahu lagi. Mungkin kita kena buat balik lah sukan tu. Tengok balik. Tak, barulah anak-anak kita tahu. Macam dulu main guli kan. Zaman saya main guli, dia ada 2 kategori. Pertama main pom. Main pom tu yang ada bulat, lepas tu ada garisan kat depan. Tengok siapa yang sampai kat depan dulu. Yang paling dekat dengan garisan atas tu. Lepas tu kita balik keluarkan guli tu. Siapa yang bawa guli banyak ni mesti power ni. Sekarang pergi kedai RM2 dapat banyak. Guli kelereng. Lepas tu satu lagi main first second. Dia balik dekat situ, kita pun dia jauh. Bayang daripada jauh. Boleh kena. Zaman sebelum saya, zaman ayah anda ni semua macam ni. Guli tu, pecah guli tu. Boleh buat. Nampak tak? Budak sekarang mana ada. Iyalah, jelas. Orang dulu baca novel, baca kitab tebal-tebal. Kalau baca buku cerita tu, baca novel tu, oh ya Allah. Kamu baca novel? Buku surat 38 tu sedih Ya. sangat, ya Allah. Ya Allah, janganlah mati. Bukan surga mati. Budak sekarang bila tengok TikTok, dia tak sabar. Scroll. Dia tak suka, dia scroll. Iya. Jangankan budak tu, bapak budak tu pun sama. Betul. Iya emang. Dulu dengan sekarang. Beda banget lah. Kan? Kemudian permainan apa lagi? Bila main bola sepak, mana ada duit nak pakai jersey lawa-lawa dulu. Saya ingat dulu masa zaman Kuala Lumpur Power dulu, Kuala Lumpur lawan Johor masa tu Anwar Abu Bakar super sub. KL masa tu Fandi Ahmad, Malik Awam. Kan? Masa tu saya ingat lagi. Beli baju putih, ambil marker pen, buat belang-belang jadi KL punya tim. Merah putih.
Ingat lagi dulu main bola petang-petang. Oh, punya sukanya. Siapa yang kena gol dulu, dia kena buka baju. Itulah jersey dia. Saya yang pakai baju satu tim, yang tak pakai baju satu tim. Dulu. Sepak bola pergi rumah jiran. Bukan semua orang boleh unding untuk rumah. Kau lah, kau baik dengan pakcik tu. Kemana? Okey, kau semua tunggu sini, kau semua tunggu sini. Assalamualaikum, cik. Cik, nak ambil bola boleh tak? Kenapa pula? Bola masuk dalam ni. Cik dah cakap dengan dia orang, dia sepak kuat. Iya, sering masuk ke Cik dah rumah marah orang dah dia bola. orang. Elah. Ambil lah, elok-elok. Jangan kan kena pasu pecah, pakcik suruh bayar ganti nanti. Ya, pakcik nanti cakap dengan dia, Aku pernah main Makasih, bola, pakcik. pecah kaca orang loh. Terus kamu dimarahin? Ya dimarahin. Terus ganti, dimarahin juga, dimarahin orang-orang ya, dimarahin ibuku. Ganti lagi kan, pecah kacanya. Kan di samping rumahku dulu waktu masih kecil itu ada lapangan untuk, bukan lapangan sih, jadi pekarangan rumah orang, tapi belum jadi rumahnya, buat main bola. Kena kaca-kaca. Assalamualaikum. Kalau Keluar double, tutup ya. pintu pagar. Woi, sambung main. Dulu. Sekarang mana ada? Sepak bola zap pecah majikan. Duduk dalam. Menyuruh dalam rumah. Lepas tu mak bapaknya bergaduh. Mana ada anak saya takkan buat macam tu. Main semua dekat dalam game saja. Dulu semua nak makan pun order pakai telefon. Macam mana tak gemuk? Dulu nak beli donat pun jalan pergi cari. Iya, betul. Donat dua, ni dua, nasi lemak dua. Ya? Berapa ringgit? Zak. Kira matematik pula. Zak, balance berapa? Makasih, Assalamualaikum. Saya beli ya. Ya, saya jual. Jalan. Tu dulu. Sekarang Zak atas tembok. Tu yang bulan puasa tu senang tak payah. Nak tangkap pun dah tak boleh dah. Semua order kat rumah je dah. Ya betul. Nampak tak? Kemudian dulu cara bercampur dengan kawan-kawan, orang muda orang tu campur kenduri kenara. Angkat dolang untuk kenduri, Zap, hantar dekat tempat basuh. Pakcik, yang ni tukar pakcik, dia boleh basuh pakcik. Pakcik, lauk ni, ada lauk ni, pakcik tak cukup. Yelah, kejap-kejap cakap dengan dia orang, pakcik jangan sikit lah. Lauk pengantin ada seorang yang pandai buat. Nasi minyak imam dia sepandai buat. Tak tahu kenapa. Kebanyakan kampung lah nasi minyak ni imam ni pandai. Kan? Tak tahu kenapa. Kadang-kadang ada tempat lah, tengok tempat lah. Dulu kalau bayar bil pergi kaunter pejabat pos beratur. Lepas tu ada pula orang kampung baik kasan jigol, dia jaga kaunter. Balik heboh, tadi anak si Saleh tolong aku. Orang ramai macam ni, nasib baik ada anak Saleh. Oh, dia kenal aku. Dia bangga dia potong queue, dia tak tahu dia ambil hak orang tu. Dulu pakai sampul surat. Tulis surat. Iya. Mak nak minta duit belanja, semoga mak sihat selalu, tak. Pergilah dekat pejabat pos tu. Johor, Melaka, Negeri Sembilan, bawah tu, mana-mana. Betul tak kita masuk dalam tu? Minta-minta lah sampai. Tu yang masa zaman Sabi Belu tu cakap. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Kan masa yang postman suruh surat. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Apa rakyat postman tu? Macam mana nak buat? Semalam dah sampai dah. Kan? Itu kalau Presiden Amerika dengar tu, telefon macam mana kau buat? Hari ni pos semalam sampai. Hari ni pos, aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah dia. Macam tu lah. Rupanya maksud Datuk Seri SMB Belo tu, semalam tu sebenarnya maksud dia satu malam. Hari ini pos satu malam sampai. Satu malam, semalam, seerti. Penggunaan tak sesuai. Apa ranyat orang ni. Dululah. Zaman dulu. Ya. Cara kita bercampur. Petang kan tempat biasa. Tempat biasa, tepi simpang. Kan? Kat tepi tembok tu. Kat tepi parit tu. Tempat duduk. Seorang main gitar. Greng. Ada orang tu dekat tepi padang bola tu. Orang main bola, dia duduk tepi tu, lepak. Kau tahu tak sekarang tak bersukan pun. Tapi dia berjalan kaki pergi situ. Nampak tak? Ya dulu. Nak pergi fun fair. Dulu kan hiburan dia fun fair.
Kan? Funfair. Tolak slow-slow keluar. Pasar malam. Oh. Ikut tingkap turun. Sekarang juga masih ada pasar Minta malam, ya? mak tak Masih perasan banyak. keluar. Besok pagi tahu dah kena sebat je. Tahu orang tua tu, cuma dia tak tahan waktu tu je. Nampak kan dulu? Dulu mana ada poster online? Semua lekat dekat dekat pokok getah tu. Kan? Kugiran, kumpulan gitar rancak, Kugiran. Oh, datang sama dulu yang ramai-ramai, kalau SD film-film Bank. bioskop itu. Kan? Yang Iya. pakai mobil. Di tepi pantai yang Saksikan. indah. Oh, iya. Dulu kan ku duduk seorang diri. Dulu lah. Zai. Siti Haidar. Kan? Iya. Dulu. Kan? Suzana, marilah sayang adikku. Bayanglah Suzana tu berapa umur dia ni? Dah tak ada dah, mati dah. Siapa nama nenek ni? Suzana. Suzana namanya. Kan? Fiona pun dah tua. Isabella pun mati dah. Tentulah. Kan? Bayar bil tak pergi kaunter. Dulu kalau nak dengar muzik pakai kaset. Ya. Kalau nak rewind pakai pen. Betul. Kalau pakai radio tu takut rosak tu. Mana ada anak sekarang tahu gunanya pen sama untuk kaset itu? Iya, nggak Nggak ada. ada. Dulu kan kita putar pakai itu. Oh iya, masih zamanku dulu. Iya. Pelit. Kau bangun jahanam kaset aku. Betul. Aku mainin. Saya ingat lagi saya dengar apa ni kan yang ada macam dia ada keluar juga kaset wayang tu dengar suara je, cerita Azura, Jamal Abdillah dengan Ozi Ahmad Daud. Azura lagu tu kan. Sudahlah Zaid macam tu kan dengar. Dulu boleh dengar kat radio pun nangis. Dengar kat radio. Drama radio drama radio RTM kan. Real je tu. Jadi apa? Kan? Zaman dulu, kita menghargai zaman dulu sebenarnya. Dulu TV pukul 5 baru mula. Sekarang TV 24 jam. Pukul 10 dah negara aku dulu. Kemudian begitu juga kan, kalau orang nak record radio lagu tu kena pakai kaset yang kosong tu. Dia record. Adab dulu, adab sekarang. Adab kenduri. Dulu kenduri macam mana? Oh, aku tak habis mengajar lagi ni. Lorong sana dah habis dah. Lorong ni belum lagi. Dulu punya risau. Lagi 3 bulan nak Tapi kenduri sekarang dah masih mengajar. itu kalau di kampung-kampung ngajak gitu kan. Sekarang Manual ngajaknya. dengan Masih ini juga sekarang ada hormatnya dalam menjemput manual send to all. Kita pun tak tahu ni pahal pula ni yang diajak ni. Tapi hati-hati hari ni banyak sangat yang hantar jemputan kenduri kahwin guna nama kawan kita, tapi sebenarnya kalau kita tekan habis maklumat dalam phone kita. Iya. Hati-hati tau, jangan main Yes. jawab je tengok. Yeah. Kalau macam pelik aja jangan. Kenduri berkampung. Seminggu 2 minggu sebelum nak kenduri tu ada kenduri berkampung dulu. Siapa yang akan pasang kemah? Dulu kemah pakai buluh. Siapa yang akan ini? Siapa yang akan masak lauk pengantin? Siapa yang buat gerobak pengantin? Siapa buat pelamin? Iya. Dulu. Dulu. Siapa yang rebus telur? Memang dia je yang pakar rebus telur. Orang yang tak biasa terlelap, keluar isi telur tu terlelap kering air tu lah. Dia ingat dulu. Yang jimat belanja balut dengan tisu. Yang mahal sikit yang pakai plastik kilat tu, yang stapler, chain stapler. Dulu. Lepas tu cukup suka dapat telur. Ni telur aku memang ada marah tu. Sebab telur lepas tu doa. Minta lah cair kan. Lepas tu buka-buka, Allah tak cair. Kalau cair tu bubuk kicap, ya Allah, cap. Hanyir mulut tu. Betul dulu. Bukannya kisah dapat duit upah pun. Tak ada. Dapat telur tu seronok balik buat telur. Lepas tu bawa lauk kenduri sikit kan. Mak, ni lauk kenduri tadi. Bangga. Kemudian pasang kemah pakai buluh. Saya sempatlah rasa masa kecil tu kemah pakai buluh tu. Meja makan pun pakai buluh, tempat duduk pun pakai buluh. Dulu buluh senang cari. Sekarang kat parit buluh pun tak jumpa buluh. Dekat sungai buluh pun tak ada buluh sekarang. Dulu tidur ramai-ramai keluarga. Ingat tak?
Dulu ramai-ramai tidur keluarga dekat dalam rumah tu. Bersilang-silang. Malam nak terkencing langkah-langkah. Sekarang masih kalau di dusun. iya kalau di Awal tu lah kampung. tahan mengepit, tahan nak terkencing. Menitik sikit, ya Allah Allah. Ha. Tapi orang sekarang ada tak hotel dekat-dekat dengan situ dia katanya. Mbak. Sekarang kan banyak hotel bajet. Masing-masing nak bilik air sendiri, masing-masing nak tidur selesa, nak aircon, nak apa sekarang. Ya? Masuk je tol hitam tu dah nampak hotel. Bukan. Tak pun homestay. Ada Di juga sini lah. masih juga Bagus lah. kayak juga. dulu. Tapi memanglah ada orang pun dah tak ada. Lepas tu dulu mana ada heboh mandi swimming pool. Mandi sungai. Mandi Sungai swimming pool masih- kalau dia mandi masih tak sungai. kena waktu pagi ataupun lewat sikit, dia naik pada kolam merah mata sebab banyak klorin. Oh. Bahaya tau. Mandi sungai dulu paling kuat pun lintah. Pacat kan. Baca. Sap dah sampai sini nak pakai rokok kan. Cucuk sikit. Lepas tu arwah nenek saya makan sirih. Ya Allah. Lepas tu termakau. Iya. Siap sedut. Sudah dah jarang sedap orang sangat dia. makan sirih sekarang. Aku belum pernah lihat lagi sekarang. Lepas tu siap kacip gambir, sirih, pap, letak kapuk, kerap. Sedap sangat nampak kan. Iya. Kita puas nak gigitnya. Tu sebab orang dulu-dulu kalau berunding kundi kahwin, mesti ada tepak sirih depan tu. Iya. Aku masih Arwah nenek abang saya dulu tu. jadi orang tukang sambut ni. Macam mana nak bonding tepak sirih tak ada. Kita semua nak tepak sirih. Tu sebab kalau kita buka buku cendera hati tu dia tulis sekapur sirih seulas pinang, mula-mula sekali. Kan? Sebab permulaan. Permulaan. Jadi raya dulu tak raya dulu kalau jumpa, ya Allah lama tak jumpa, senang tak bual. Nak pula kami Jawa kat kampung ni. Ramai tak Jawa? Ramai. Dah habis je beraya tu duduk bersela salam tuan rumah. Saya minta maaf banyak kalau saya buat salah silap, mudah-mudahan ni. Ya, samalah saya. Bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Saya tidak aku nyebut betul kan tak betul? Bodoh je bunyinya. Bodoh-bodoh. Apa dia? Bodoh-bodoh. Kan betul? Saya ni belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang. Bandai lah. Tu dulu kalau beraya nak borak-borak, sekarang beraya nak ambil gambar. Ambil gambar dulu. Apa penyakit kau? Malah gambar je hidup. Lepas tu pakai filter. Gambar jadi 20 tahun. Siap mulut. Dah macam ikan flower horn. Budak-budak dah tak balik kampung dah, sibuk nak main telefon, sibuk tengok TV. Yang tu tak. Orang yang saya cerita semua ni adalah peranan kita sebagai mak ayah, kita yang kena dedahkan anak-anak. Macam saya sekarang pun, saya cakap dengan anak saya, besok bila abah dah tak ada, kau jangan tak balik kampung. Saya cakap, nanti bila abah dah tak ada, sambung tradisi balik kampung. Bawa kereta, bawa family balik kampung, sambung silaturahim. Saya cakap, jangan kita leka je. Cakap dengan dia. Nah, ni semua saudara-saudara ni kena tahu dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa. Ya harus yang gitu. Mesti balik. Nak orang ni 9. Orang 9 ni ayam bertolok, kucing beranak pun balik. Apatah lagi raya. Orang ni 9 ni tu lah istilah dia. Dia cari sebab nak balik je. Kalau pergi kat bus stand Pudu dulu kan dia beratur sampai keluar, semua balik Seremban. Kan? Jam aja Seremban kan. Kalau orang nak balik Johor, yang ke Johor ni tak apa sangat dekat Seremban yang teruk. Lepas Seremban tu dah lega dah. Tak apa kau Johor ni 9. Mana balik? Lekas pun dah tak lekas lagi dah. Lekas highway. Jadi lambat dah. Lambat. Lepas tu jiran tetangga tak ambil berat. Dulu jiran tetangga macam mana? Dulu jiran tetangga, apa kena Cik Leha? Kau tak sedai kain hari ni. Long kau pergi tengok, Long. Salah. Pergilah tengok. Cik Leha kau tak sedai kain. Dia sihat ke tak sihat? Tak tumbang tak apa orang tua tu. Assalamualaikum. Salam. Kenapa Long? Tak ada. Mak suruh tanya, Cik sihat tak? Sihat. Kenapa pula? Mak kata Cik tak sedai kain dah ni. Tak ada apalah. Cik baru beli TV baru. TV baru? Yelah. Nanti cakap dengan Mak. Mak, Cik Leha sihat.
Habis tu kenapa tak sediakan ni? Dia baru dapat TV baru. Bos lah, kau TV Bos oh, tanpa melengah lagi, Cik Timah pun ambil lah cancel. Tu cancel. Towel. Zap. Lilit. Assalamualaikum, boy kau leha. Beli TV tak beritahu. Oh. Baiklah tunjuk kedekut kau kan. Mainlah masuk Tak. Ada pintu TV tu. Kalau tak, pusing. Tengok channel. Sengit salah Syah Zakaria tu tadi penting hari ni. Dulu kan TV kadang aerial tak berapa tegang. Saya ingat lagi zaman kecil-kecil dulu arwah abah tengok badminton, Ardi Wiranata lawan Fu Kok Kiong. Masa tu hujan. Saya kena pusing aerial kat luar tu. Lagi semua. Lagi. Pegang. Berdiri situ. Ini buat peti ni kadang aku mati seorang kat depan. Jam tu dulu kan. Budak sekarang mana rasa benda tu. Pasang je satu pilih satu dunia punya channel dapat. Ingat tadi tu. Tu saya kata kita kena dedahkan anak-anak kita dengan budaya. Tu saya kata kalau lepas ni buat event hari keluarga ke buat apa ke kalau keluarga, buat balik sukan-sukan, tarik upih kan, sukan apa konda-kondi, baling slipper, buat balik sukan tu. Oi dulu main baling slipper. Oi pakai selipar tatsing pula tu. Punya keras slipper tu. Itu kalau kena seminggu tak sedar tu. Saya kan kalau perasan gigi saya depan ni ada yang sumbing sikit ni depan ni. Gigi depan ni main baling slipper lah. Ngelak gerak jatuh gigi tu. Masa kecil tu berdarah. Dulu kan kalau kita main bola ke apa kan, kalau setakat luka sikit-sikit tu kita ambil minyak sendiri je, sapu kan. Mana budak sekarang nak mati. Mana ada. Nak mati. Dulu sendiri bubuh minyak gamat tu. Kan? Itulah saya cakap pendedahan. Tapi apa-apa pun sebenarnya berbalik pada asasnya, asas dalam membentuk keluarga ni saya kata tadi, akhirnya kita nak anak-anak muda ni bermasyarakat. Jiran ni antara satu dengan yang lain. Malahan kalau boleh saya petik sikit lah macam mana Nabi sebut. Dan Nabi kata tidak beriman seseorang itu seandainya dia berada dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya berada dalam keadaan lapar. Nampak? Bayangkan dia senang-senang makan tapi ada jiran yang lapar dia buat tak tahu. Jadi satu lagi Nabi kata dia tak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Kena buat baik satu dengan yang lain. Berbaik-baik. Kita dah lah satu kampung, nak gaduh-gaduh buat apa? Betul tak? Susah. Kan? Nabi ajar apa? Nabi ajar sayang isteri Nabi. Kita sayanglah isteri kita. Yang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Nabi sayang anak-anak Nabi, kita sayang anak-anak kita. Nabi sayang cucu-cucu Nabi, kita sayang cucu-cucu kita. Nabi sayang umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam, maka kita kena sayang umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng parti belah sini. Nabi tak ajar. Besok masa undi pangkah diam-diam. Undi tu rahsia. Ni kau sungkup rumah kau dengan bendera parti tu kenapa? Tak usah. Pergi pangkah, Zat balik rumah diam-diam. Kau tadi mengundi kat mana? Dekat sekolah tu. Aku kat sekolah ni. Oh ramai tau. Ramai jugalah boleh tahan lah. Oh yelah. Selesai dah ya pilihan raya. Itu je. Ini dia cakap kawan tu. Apa perasaan kau dah kalah? Kan cari pasal tu. Yang menang kena terima, yang kalah pun kena terima. Itu saja. Sudah. Sebab Malaysia adalah antara negara yang diiktiraf sebagai negara yang rajin pilihan raya. Lepas Sabah pilihan raya ni, tak lama lagi Johor Melaka pilihan raya. Lepas Johor Melaka pilihan raya, Sarawak pilihan raya. Lepas Sarawak pilihan raya, 5 negeri pilihan raya. Lepas tu 5 negeri yang kemudian tu pilihan raya, sampailah Abang Jamil. Contoh. Dia orang nak pilihan raya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergilah sidang parlimen, tuan-tuan pergi sidang DUN, dia orang elok, minum kopi sama, tegur-tegur, peluk-peluk, topuk tampak. Kita kat balai raya baling-baling kursi, kenapa? Tak usah, jangan. Jangan sebabkan politik kita berpecah belah, jangan. Pastikan kita campur gaul masyarakat, jaga perpaduan. Dah lah ni je orang yang ada. Bergaduh pula. Jumpa kat kedai. Alah time ni lah kau nak pergi balik barang. Time ni nak jumpa aku kat sini. Time ni lah kau nak apa kedai simpang tu yang kita makan tu. Kedai makan tu. Khairun. Dulu. Yang ada kita makan apa masa tu? Sate. Hari ni ada tak?
Jauh-jauh datang takkan mihun. Macam tu saja saja je. Tapi nampak cara dah harapan mihun ni kata. Ada okey. Saya sangat bersyukur walaupun air kosong, mihun, okey je. Sebab saya pun dalam proses nak diet balik semula. Itulah. Macam itulah saya kata. Kita bercampur-campur. Jangan pecah-pecah, jangan. Sekarang ni yang paling kita risau kan apa? Islam, agama. Tu je. Sebab kita ni kadang hanya berpecah belah hanya sebab ada satu benda peribadi sebenarnya kadang. Tak usahlah, tolak ke tepi. Kita ni nak majmukkan, kita nak semua ni satu rumpun keluarga kita ni. Keluarga-keluarga masyarakat kita ni supaya kita dapat bangunkan masyarakat kita ni. Tak payah fikir kampung lain, tak payah fikir daerah, tak payah fikir negara. Fikir kampung kita dulu. Kalau semua fikir kampung, insya-Allah. Jaga, ni sembilan kata jaga porak kita dulu. Porak orang tengok berapa? Jaga diri sendiri dulu. Jaga diri kita, kan? Jaga silaturahim, perhubungan satu dengan yang lain. Anak-anak ni pun cakap, besok kau jangan tak campur orang, pergi ke negara pergi. Cakap. Kita bagi alasan, bukan apa ustaz, orang dah tak ada. Tu bukan orang tu. Ni, bukan orang tu. Kita yang bagi alasan. Dulu saya ingat lagi masa mula saya nak kahwin dulu. Saya nak buat saya kerja masa tu saya kerja majlis. Saya jadi pegawai undang masa tu. Kita dapatlah keistimewaan, pakai dewan, sewa murah, lepas tu pakai bil elektrik, bil air pun dalam RM50 je bayar sekaligus. One shot aja bayar. Oh, bapak saudara punya marah lah. Macam tak ada rumah. Jadi buatlah kat rumah. Buat kat rumah. Dan dekat kampung tu, kenduri kahwin saya lah yang last kali gotong royong. Masalahnya, bila buat kat rumah, dah habis je kenduri. Tak habis kenduri lagi, bapak saudara tu yang balik dulu. Yang teruk mengemas je kita. Dia kat rumah ni tak tahan, dia nak mengemas tu. Betul kan? Kalau kat dewan tu, habis kita balik penat kenduri je. Tak adalah penat nak kemas lagi. Kadang sampai seminggu tak habis kemas kenduri lagi. Ya, macam tu lah tuan-tuan. Jadi itulah yang penting, sayangkan ukhuwah masyarakat kita dalam bab silaturahim tu. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham tu, signal-signal yang dia berikan tu saya faham. Kan cara pandang tenung tepat itu kan. Jadi saya fahamlah, insya-Allah. Mudah-mudahan kan sama-samalah kita amalkan dan sama-samalah kita sembah panjangkan kepada yang lain. Jarum patah di dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Okey. Indo. Oke, itu dia tadi ceramah Ustadz Samsul Debat. Bagus ini ceramahnya ya, mengingatkan kita dulu. Iya, dan harusnya memang anak-anak kita tuh diajarkan itu gotong royong, bersosialisasi seperti dulu kan. Tapi yang namanya anak zaman modern kayak gini memang Lebih suka handphone mereka. iya, lebih digital semua kan sekarang. Gadget. Tapi penting itu harus dikasih, misal pulang ke kampung kan, kita kasih hal-hal alam kayak gitu, suruh mandi sungai, suruh ngapain gitu kan, biar lepas dari dunia gadget. Oke guys, sekali lagi mohon maaf lahir batin ya untuk kalian semua, dan selamat hari raya walaupun sudah telat mungkin ya kita uploadnya ini. Jadi nanti kita sambung lagi dan kita lanjutkan lagi reaction insya Allah. Jadi stay tune terus Indorek TV, dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.